Kalau anda dah biasa tonton video-video saya, pasti anda akan kenal dekat orang yang dekat depan saya ni. Kat depan tu adalah Bang Ned. Okey, anda ingat lagi tak video pertama saya dengan Bang Ned? Iaitu pada 4 tahun lepas, iaitu video tentang perasmian kolam konservasi hutan. Kalau anda belum tonton, saya sarankan anda mesti tonton video tu dulu. Okey, itu adalah video pertama saya dengan Bang Ned masa 4 tahun lepas. Video tu tentang apa? Okey, saya ceritakan secara ringkas ya. Video tersebut adalah video tentang perasmian sebuah kolam di dalam hutan, iaitu dengan melepaskan ikan-ikan ke kolam tersebut. Okey, kolam apa pula tu? Dan untuk apa ikan-ikan tu dilepaskan kat dalam kolam? Okey, ia adalah sebuah kolam yang terletak dalam hutan, yang mana penghuni asal kolam tu adalah ikan tilapia, yang mana telah dilepaskan oleh pembalak sebelum-sebelum ni lah. Kemudian Bang Ned, dia datang, dibuat semula kolam tu, dikeluarkan seberapa banyak tilapia dalam kolam tu, dan gantikan dengan ikan-ikan yang lain, dengan harapan kolam ni dapat memperbaiki ekosistem hutan tersebut. Manusia dapat manfaat daripada ikan, daripada kolam tersebut, binatang pun dapat manfaat daripada kolam tersebut, dan ikan-ikan dalam kolam tu pun dia sedikit sebanyak dia akan terlepas ke sungai, dan sedikit sebanyak juga dia dapat menambahkan populasi ikan-ikan yang semakin berkurangan dekat sungai sekarang ni. Itu cerita 4 tahun lepas. Dan hari ni kita nak pergi jenguk semula kolam tersebut, nak tengok apa cerita kolam tu. Kalau anda nak tahu juga, jom ikut kita orang. Kita dah menghampiri kolam kolam hutan. Bunyi motor tadi tu gedeng gedeng. Dia masuk hutan cari rotan. Ini dia bukit. Ni dia. Rindulah tempat ni. Rindu tempat ni. Tempat ni dulu saya ada pasang kamera kat sini. Tengok tapi berenang. Tapi dia turun sini kan. Dia berenang dalam kolam ni, dia berendam, dia keluar ke ujung mana. Dalam video tajuk dia apa? Mengintai hidupan liar mandi. Sudah sampai. Pemak sikit lah. Salam geng. So kolam kenangan. Rindu. So ni kolam dalam hutan ni. Ni Plus lah. minus 3 tahun lepas lah video pertama dengan Mak Mamin. Yo. Ni dia kolam dia geng Hui. Dia bukan setakat kolam dalam hutan, dia juga adalah swimming pool untuk tapir. Tempat tapir mandi ni dia berondam dalam ni. So ikan yang apa saya lepaskan dulu, kadang-kadang ada juga dia orang mancing. Budak-budak asli sini mancing. So kali ni saya nak tahu jugalah ikan apa yang berkembang dengan baik. Jadi kita nak pasang jaring. Jom. So kita tebas-tebas sikit lah laluan ni. Pasal dah lama tak masuk sini kan, laluan ni dah semak sikit lah. Untuk menebas, macam biasalah, parang favourite saya, parang rintis. Okay. So sementara nak set up barang, sini ada nyamuk geng. Jadi dah ada nyamuk tu dah halang-halang ni, kita pakailah buat nyamuk yang Nightcore bagi ni. Berguna jugalah benalah ni. Alright. Ni Nightcore MR 25. Okay, untuk sekarang ni kita dekat outdoor, kat luar, so saya pakai high power lah. Dia lebih panas, dia lebih apa, lebih berkesan lah senang ceritanya. Sebab ni kawasan terbuka Lepas tu benda ni saya ikat pada beg saya lah. Pasal saya memakai beg. Ada beg. Itu dia. Okay, letak pada beg. Kalau saya tak pakai beg, saya letak kat seluar lah, kat poket, kat tali pinggang tu. Beg daripada Rika. Okey, Rika.
Ada banyak barang menarik kat Rika tu anda boleh tengok barang-barang ketenteraan. Sebab dia adalah supplier barang-barang militeri untuk kerajaan Singapura. Oh, cantik. Sampai. So, kita nak hantar tali dulu ke sana. Oh, semak dah jalan ni. Ha? Amin. Oi. Oh. Oh. Eh, dua. Cry. Ui. Lampang keren ni masa yang mula-mula dulu. Yang boleh apa ke semua ni yang ada. Oi. Belum apa-apa dah kono. So ni saiz dia ya selepas 3 tahun. Ni ada yang sponsor dulu lah. Saya khabar siapa nak sponsor, ada yang sponsor. Selepas tu sebesar mana? Sebesar-besar ni dia saiz 3 inci 2 inci. 3 inci 2 inci. Oh. Gemuk oi. Yang ni. Oh. Lopeh. Ha? Lopeh. Baru nak cakap makan. Geng. Kono balik. Ha? Kono balik. Saya baru nak cakap inilah pengorbanan bila buat video ni Patutnya benda tu mudah, bila rakam video ni dia jadi leceh. Patutnya banet dah boleh naik atas, tapi disebabkan kita nak buat video nak kongsikan, terlepas. Tapi mujur, kalau orang kata dah rezeki tu rezeki jugalah. Nampak tu? Kena balik. Okey, yang ni terlepas tadi tapi tangkap balik. Yang ni kita nak bawa balik lah, nak goreng-goreng. Oi. Okey geng, jaring ni kita biar dulu agak-agak 2 jam 3 jam. So kita pergi aktiviti lain pula. Jernih betul air dia. Ni ya geng, ini adalah tapak harimau kumbang. Okay. So kita bukan nak cari dia, tapi kita nak sarapan. Oh ni maknanya dia daripada jambatan turun sini. Dia jalan ke depan sana. Okay, so dah selesai sarapan, makan. Sementara nak menunggu jaring, kita nak pergi ke satu lagi tempat. Ada satu aktiviti ke mana? Jom kita. So ni bukan aktivitinya ini kita saja singgah tengok je. So jom teruskan. Okey, aktiviti seterusnya kita nak sodot madu. Teneng. Okey, madu ni sebenarnya saya nak ambil lah, saya nak ambil madu buat stok. Sebab madu ni dia bukan sepanjang masa dia ada. So sementara tengah musim ni saya nak restock madu kat rumah saya, supaya nanti bila di luar musim madu, madu masih ada kat rumah. So anda kalau yang kat rumah tak ada madu, apa lagi? Dan seperti yang anda dah maklum lah, kalau dekat Banet ni madunya banyak jenis. Ada macam-macam jenis madu ada. Macam jenis madu kelulut.
So saya pilihan madu saya adalah apa Net? Canifron. Yes. So Canifron ni yang paling garang lah ya kan. Paling garang. So bila paling garang kita nak sadut madu itu kena bawa lagi kotak tu. So saya tutup rakaman dulu, kita sambung Oh lagi. Yang ni memang garang ke? Memang garang betul. Orang kata kelulut tak sengat kan? Yang ni dia memang tak sengat. Tapi dia punya gigitan dia tu sakit. Memang sakit. Dan dia akan seram bertubi-tubi. Dia akan seram bertubi-tubi. Okey, kenapa saya pilih madu jenis ni? Jenis kelulut, jenis Canifron ni. Sebab ikut keserasian saya lah. Macam Banet pernah beritahu sebelum ni, dia lain orang, lain dia punya keserasian terhadap madu Macam saya memang lari. Jadi tu sambung. Garang Okey, sambung balik macam saya, keserasian saya adalah madu jenis Canifron lah. Sebab itulah reason Banet dia sebelum dia buat combo 6, dia bagi 6 jenis madu, 10 jenis madu, supaya kita rasa setiap madu tu, rasa satu-satu. Kemudian akan datang kita sendiri boleh decide kita suka yang mana, kita serasi yang mana, kesan terhadap diri kita yang mana. Contohnya untuk anak-anak, dia bila kita makan madu jenis mana yang lebih berkesan. So kita dah tahu dah. Okey. Dan satu lagi anda tak akan dapat kat tempat lain orang penternak madu yang bagi anda pelbagai jenis madu. Tak dapat. Biasanya 1 atau 2 jenis je. Kat sini dia ada madu-madu yang tak diternak. Sebab apa? Sebab susah nak dapat, tak banyak produs madu, hasil tak menguntungkan. Sebab tu dia tak ada di pasaran. Tapi kat sini ada. Okay. Okey, hasil lah gang. Ni ada lebih kurang 2 liter lah. Tapi ada balance lagi. Semua ni saya nak tunjukkan. Ni tengok banyak lubang kram datang kan. Tu yang uji kaji saya sebelum ni. Kalau madu tu asli, lubang akan datang. Pasal aroma madu tu, lubang akan datang. Sekejap dia datang Tu kalau geng nak cek kualiti madu geng tu asli ke tak asli, gunalah lubang ni. Aroma ni adalah salah satu saja. Dia tak komplit. Dia banyak lagi cara. Cabang dia. Tapi aroma ni salah satu dalam cabang itu. So kalau geng tengok madu yang tumpah-tumpah ni pun saya tak sodot. Dia pasal apa? Bila dia tumpah ni dia kono apa? Dia kulat warna putih tu. So kulat warna putih tu ikut Syafiq ini pack tadi dia khabar kulat warna putih tu pun kalau tercampur dengan madu, dia kualiti madu tu dah bukan standard lagi lah. Bukan standard dia. Boleh dikonsum tapi tak standard lagi Itu yang kalau tumpah-tumpah ni saya tak ambil lah. Yang dalam kantung ni pun dia kena tengok juga. Kadang-kadang kalau kantung tu warna putih, ada putih-putih dekat kantung ni tu, ataupun kulat juga tu. Itu pun bukan semua madu kita boleh sodot je geng ya. Kita kena tengok juga keadaan dia tu. Itu ikut spek apa Unipack lah. So macam saya pun, saya kalau sodot saya tak pakai sarung tangan lah. Pasal apa, bosi ni saya takkan usik pun. Berbanding orang lain dia pakai sarung tangan apa semua, lepas tu sarung tangan tu pun dia mengangkat kotak tu apa semua. Dah tercemar juga benar tu. Lagi satu lagi yang saya perasan sekarang ni, dekat TikTok pun dah ramai peternak kelulut dia buat live tu. Poloh tu menitik dekat kantung-kantung tu dia pergi sodot madu tu lah. Tu jadi tu kena make sure juga kan ya. Poloh ni pun dia efek juga ke madu. Kalau kita sini konsum tak ada masalah, tapi bila customer konsum itu pun kualiti pun dah jatuh lah kan tu. Lepas tu kalau customer simpan lama pula kan, dia dah ada tindak balas juga dengan poloh tu. Jadi kalau customer tu kena perhati jugalah benda lah tu. So jangan apa tengok dekat sarung tangannya. Dia memang standard macam tu, tapi ada juga teknik-teknik dia kan. Mungkin customer tak tahulah. Itu belum campur proses nak membotolkan dia tu. Itu Banet tak ceritakan, tapi saya orang mengenali, saya tahulah macam mana proses dia tu. Setiap botol dia dibasuh dulu. Walaupun kalau tak basuh pun sama je, orang takkan tahu pun benda tu. Tapi dia buat. Sama tak macam madu tumpah ni. Ikutkan boleh je ambil, tapi memang standard dia takkan ambil madu yang tumpah macam tu. Okey.
So untuk untuk standard macam tu kita kena burak lah dengan pegaji-pegaji daripada universiti, daripada Unipec, UKM, MADI, USM, UMT. Bila kita berburak dengan dia orang, info-info tu kita dapat lah. Ilmu kita tu tambah sikit. Dia macam tu lah. Okay. Mantap. Tu dia. Ada mini air terjun. Nice. Kan saya dah cakap Banet ni dia banyak tempat rahsia. Dia banyak tempat-tempat rahsia tau Banet ni. Jom kita kembali semula ke kolam hutan tadi tu yang mula-mula tadi tu. Jom kita tengok semula jaring tu. Ada lagi tak yang sangkut? Tapi tadi tengok yang mula-mula tu, sonok tu rasa. Pasal nak bagi tahu ikan tu berjaya membiak lah, berjaya membesar sebesar tu daripada lepas kecil ni sampailah sebesar tu. Kalau ikut pun orang asli kat sini pun dia ada mancing juga sini je tahulah ikan apa yang dia orang dapat. Tapi kebanyakan orang asli ni dia suka ikan penulang saja, ikan kali. Ikan tak ada tulang, ikan yang ada tulang ni dia orang tak apa suka. Tak goma nak makan. So Banet memeriksa jaring kita tengok ada yang kena lagi ke tak. Suspend enggak tu ni. Sonok geng duduk sini, tenang je rasa. Memang best. Kita boleh dengar bunyi-bunyi hutan, bunyi-bunyi haiwan-haiwan hutan. Oh, mengena tu dia. Talapia. Talapia besar talapia dia. Okey, ni talapia yang baru dapat kejap tadi ni Dan geng, nampaknya pahala nyamuk ni naik kor ni EM25 ni memang berkesan. Mula-mula tu nyamuk banyak. Ni memang saya tak ada kena rasa satu pun nyamuk Memang berkesan. Okey. Dan hasilnya. Pusing sikit. Oh, besar geng ni. Okay, ni ikan krai geng ya. Ni ikan krai tapi ni ikan krai hybrid lah. Boli kayak apa? Kayak kodai lah. Lepas tu ada talapia lama. Talapia lagi. Dan ada ikan tongai daun. So tongai daun ni dia memang dia tak boleh bosar lah geng ya. Ni bosar sikit lah daripada ni yang saya pernah bolo. Dia susah nak bosar. Jadi masuk tongai daun ni pun dia boleh hidup lah dalam ni. Okay, yang penting krai ni dia boleh membosar ya. Membosar. Jadi masuk yang kali ni kita orang survey tapi yang ni nak bawa balik ni. Ini survey. So jaring saya masih letak lagi. Potangan saya angkat. Saya nak survey lagi berapa yang ada lepas tu baru kita boleh planning ikan apa yang sesuai diletakkan kat sini. Jadi daripada sinilah kita boleh tahu ikan apa yang boleh. Okey, macam krai ni dah terbukti lah dia boleh membosar. Jadi kita boleh bolo dia kan. Jadi bolehlah apa
cari lagi boneh kerai yang asli. Mungkin pergi ke Topek Pahang ke Topek Damacai kan. Temoleh kita tak jumpa hari Temoleh saya dah letak juga Temoleh. Temoleh belum jumpa. Boleh jumpa hari. Tu yang tujuan saya letak jaring gitu. Okey. Okey, yang ni bawa balik. Mantap. Masak 3 rasa. Entahlah Kok Yo. Jom. Ini dia kolam hutan. Manfaat dia banyak. Yang pertama, manfaat untuk manusia, untuk orang asli di kawasan sini. Manfaat untuk ekosistem air. Air ni dia akan mengalir ke sungai. So sedikit sebanyak ikan-ikan akan terlepas ke sungai. Jadi sedikit sebanyak juga dapat menambahkan populasi ikan-ikan di sungai yang dah semakin berkurangan. Populasi untuk haiwan-haiwan hidupan liar, tapi boleh berendam mandi kat sini. Binatang-binatang lain macam hitu-ahi, burung helang datang ambil ikan kat sini dan macam-macam lagi lah. Okey. So ikan dah dapat. Dan madu pun saya dah restock stok madu untuk musim kali ni. Okay, so yang tak ada lagi madu, apa tunggu lagi. Sementara tengah ada musim, kita restock siap-siap. Okay.